Pernah tak terfikir macam mana nak sampaikan kuliah serentak kepada pelajar yang ada dalam kelas dan juga yang sertai dari jauh, mungkin beratus-ratus kilometer dari situ? Hari ini kita akan bedah siasat teknologi di sebalik bilik darjah hybrid yang canggih. Okey, cuba kita tengok dewan kuliah ni. Memang nampak canggih kan? Sesuai sangat untuk pelajar yang datang kelas. Tapi, cabaran sebenar dia bermula bila kita nak pastikan pelajar yang sertai secara online pun dapat pengalaman belajar yang sama hebat. Itu yang susah sikit. Jadi, persoalan utamanya, macam mana kita nak rapatkan jurang ni? Jurang antara pengalaman fizikal dengan maya. Baiklah, dalam kupasan kali ini, jom kita bina satu sistem rakaman kuliah satu persatu untuk jawab soalan penting ni. Okey, ini dia agenda kita. Mula-mula, kita akan fahamkan dulu apa cabaran sebenar dalam kelas hybrid ni. Lepas tu, kita akan tengok komponen-komponen penting dalam sistem ni. Kita ada otak dia yang proses semua benda, lepas tu mata sistem iaitu kamera dan telinga sistem iaitu audio. Akhir sekali, kita akan tengok macam mana nak gabungkan semua ni jadi satu sistem yang memang lancar. Jadi, untuk faham masalah ni betul-betul, kita kena tengok contoh dunia sebenar. Jom kita kaji kes Universiti Bentley dan macam mana diorang handle peralihan ke pembelajaran hybrid secara besar-besaran. Sebenarnya, pensyarah ada satu permintaan je. Diorang nak masuk kelas dan terus mengajar. Tak nak pening kepala jadi juru teknik AV. Pihak universiti pula, diorang perlukan satu sistem yang kemas, boleh pantau dari jauh dan paling penting, boleh dikembangkan. Bayangkan, dari 15 bilik darjah nak kembangkan sampai hampir 70. Jadi, poin utamanya, teknologi itu sepatutnya jadi invisible. Dia kena bantu, bukan menyusahkan. Dan macam yang pengarah teknologi akademik diorang, Gaurah Shah cakap, kuncinya adalah cari platform yang betul. Ini bukan pasal beli barang-barang canggih je, tapi pasal cari satu sistem yang bersepadu, yang betul-betul boleh ubah cara pendidikan disampaikan. Okey, sekarang jom kita masuk bab teknikal sikit. Komponen pertama dan paling penting, otak sistem. Inilah dia punya nadi yang akan proses semua input audio dan video. Komputer rakaman kuliah ni lah pusat kawalan kita. Dia boleh jadi macam-macam benda, boleh jadi satu perkakas khas yang kita letak dalam rak AV, boleh jadi PC yang kita custom build, atau kadang-kadang laptop power pun dah cukup. Apa tugas dia? Simple je. Terima, sync dan rakam semua benda yang berlaku dalam kelas tu. So, kita ada dua pilihan utama kat sini. Satu, kita bina PC sendiri. Cara ni lebih fleksibel dan jimat. Memang sesuai kalau baru nak mula atau untuk projek kecil-kecil. Pilihan kedua, guna perkakas khas. Yang ni plug and play je. Setup pun kemas. Sangat sesuai untuk institusi besar yang nak pasang kat bajak bilik. Jadi bukan soal bajet semata-mata tau, tapi soal skala dan juga sokongan teknikal untuk jangka masa panjang. Ini dia contoh perkakas grade professional tu, macam yang Universiti Bentley guna. Satu kopak macam ni je dah cukup power untuk handle audio, video dan kawalan untuk 10 bilik darjah serentak. Inilah yang kita panggil pemprosesan berpusat. Okey, otak dah ada. Sekarang kita perlukan mata pula. Jom kita tengok pilihan kamera yang ada untuk rakam pensyarah dan apa yang berlaku dalam kelas. Pilihan kamera ini sebenarnya simple je. Dia bergantung pada saiz bilik dan bajet kita. Katakanlah untuk bilik kecil atau office, webcam USB biasa pun dah cukup. Untuk bilik darjah standard, mungkin kita nak upgrade sikit ke camcorder sebab kualiti video dia lagi bagus dan ada zoom. Tapi kalau untuk dewan kuliah yang besar, yang ni memang kena guna kamera PTZ sebab kita boleh kawal dia dari jauh. Inilah rupa kamera PTZ tu. Kenapa dia best? Sebab PTZ tu stand for pan, tilt dan zoom. Maksudnya dari bilik kawalan, operator boleh gerakkan kamera ke kiri kanan, atas bawah dan zoom in out. Hasilnya, rakaman jadi lebih dinamik macam ada juru kamera profesional dalam dewan tu. Baiklah, otak dah, mata pun dah. Sekarang kita sampai ke bahagian yang saya boleh katakan paling kritikal sekali, iaitu telinga sistem. Percayalah, audio ni kadang-kadang lagi penting dari video. Ini satu rahsia penting yang semua orang kena tahu. Audio anda 2 kali ganda lebih penting dari video. Serius, cuma fikir, pelajar mungkin boleh tahan lagi kalau video tu kabur sikit, tapi kalau audio tak jelas atau tak dengar langsung, habis. Seluruh rakaman tu jadi tak berguna. Audio yang jelas tu bukan pilihan tapi satu kemestian. Petikan dari seorang pakar audio kat Reddit ni memang kena sangat. Dia kata, mikrofon yang biasa-biasa je, tapi kalau letak kat tempat yang betul, contohnya dekat dengan mulut kita, bunyinya akan jauh lebih baik dari mikrofon paling mahal di dunia yang letak jauh atas meja. Ingat, jarak adalah musuh utama audio yang berkualiti.
Jadi, dalam dunia audio ni ada dua mazhab utama. Satu, mikrofon yang kita pakai kat badan macam mic collar atau lavalier ni. Pro dia, audio sentiasa jelas dan konsisten sebab dia dekat dengan penceramah. Con dia, kena ingat pasal bateri. Mazhab kedua pula, mikrofon yang pasang dalam bilik. Macam kat siling. Pro dia, kemas, tak nampak, pencerah tak payah fikir apa-apa. Tapi con dia, sebab dia jauh, dia senang tangkap bunyi-bunyi lain. Bunyi aircon lah, bunyi orang batuk lah, semua tu boleh mengganggu. Alright, kita dah ada otak, mata dan telinga. Semua komponen dah ada. Sekarang, jom kita tengok macam mana nak sambungkan semua ni dan jadikan ia satu sistem yang berfungsi dengan baik. Proses setup ni secara asasnya ada 3 langkah mudah je. Pertama, kita sambungkan semua sumber, kamera, mikrofon ke otak sistem kita tadi. Kedua, pastikan otak tu bersambung ke network atau internet. Dan ketiga, kita guna software untuk setting. Kita bagi tahu software tu nak rakam apa dan bila nak mula. Simple kan? Software ni lah gam yang satukan semua benda. Ada beberapa ciri penting yang kita kena cari. Pertama, mesti boleh kawal dan jadualkan rakaman dari jauh. Ini memang penyelamat untuk tim AV. Kedua, cari yang boleh rakam banyak sumber serentak. Contohnya, video pensyarah sebelah menyebelah dengan slide dia. Dan yang terakhir, mestilah senang nak cari balik dan kongsi video yang dah dirakam tu. Sebenarnya, matlamat akhir semua teknologi ini adalah untuk jadikan ia invisible. Macam kat Universiti Bentley, pensyarah tu cuma perlu masuk kelas, tekan satu butang je, contohnya butang mode hybrid, dan sistem uruskan semua benda secara automatik. Kamera on, mic on, rakaman pun start. Senang kan? Jadi, bila kita dah tengok semua komponen ni berfungsi sekali, ia timbulkan satu soalan yang besar dan menarik. Dengan teknologi yang boleh hubungkan pelajar dan pensyarah tak kira kat mana pun diorang berada, apa sebenarnya had untuk pendidikan pada masa depan? Sebab teknologi ni bukan setakat pasal rakam kuliah je. Ia sebenarnya pasal kita membayangkan semula apa itu sebuah bilik darjah.